Kenapa nak mau gemuk? Mak air mineral, air teh. Begitu. Air mango. Cantik juga buat flowy. Rasa tak confident. Semua. Asal? Yalah. Cepat ayah puasa. Mantap lagi. Oh ya betul. Okey. Lagi. Oi, YB ya, YB. Ikut. Okey kan. Apa benda fotografi? Bruh. Nah, sama eh? Okay. Oh ni leci adik dah. Apa tu atau benda? Kak I belanja kan Kak I? Akan ada kat sini. Nanti barang tengah. Macam mana ni? Dia tak ada orang. Untuk dia pandang-pandang. Sisip je lah kak. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tak boleh tiup lah. Buat macam ni kak. Tak boleh tiup. Komen lah. Ulang tahun, panjang umur, sehat-sehat. Tutuplah kalau ia pun lampu. Tak apa-apa. Cantik apa? Mak dengan ayah dah Ya ya. Misal kan dia kalau ada apa-apa dia mesti dia claim sini. Alhamdulillah. Bintang ya. Tegak tu. Buang dalam tu. Makanan adik. Oh, mana segitu? Gila dia panas ya. Bruh. Mana ada mana? Tak ada benda makanan tu. Biasanya Dah daging dah tu. Lepas tu dia letak. sedap lah guys. Lagi? Mak
Video. Close. Sini ya. Baca. Baca tanya. Apa tu? Bruh. 3. Lagi? Okey lah tu. Makan. Dah. Ada 3. Nak beli ni. Kan ambil kedai lain. Nak ke? Jom ke Thomas. Jom nak tengok je. Tak apa. Tak apalah. Kau ni nak beli. Kak Wi lah, belilah Kak Wi. Kak Wi belilah. Ada banyak dah kasut macam ni mah. Ya, ambil warna gelap. Warna gelap cantik apa? Adik pada pakai. Bruh. Ni berkilat sangat tu. Pakai cantik kedua, aku suka siap. Ini cantik. Tadi dah kasut Mila pun macam ni. Mila akak mana ada macam ni? Ya. Dia Mila, Dewi bukan Mila akak. Akak ada begitu yang akak beli. Akak beli tu macam ni. Yelah, akak beli tu je lah. Alhamdulillah. Dia bisa tinggi dia. Mana budak tu pergi? Ambil putih ke coklat? Coklat. Coklat kan? Susahnya kalau tak ada mak. Tu masih lah. Asal pergi tengok saya tak masuk kan? Akak tengok kalau ramai orang. Kalau tak ramai orang, akak panggil eh. Oh, mas pula. Tak yang akak berkenan yang mana? Kat mana? Bro. Wih, banyak weh. Ada tu nak beli kat sana tadi cantik. Baju. Cantik dia macam minimalis tapi Dia biasa ke dah? Cak. Orewaki luar. Orewaki. Mana lagi? Mana lagi? Ini Gon dan Kila. Eren ya kok. Wih, Eren lah. Ni darah rasanya tapi masih dia buat colour purple batak tu kan. Macam ni Eren, Harry Po. Ni Harry Po. Dia pegang penyapu dia. And then empat ni korang teka berapa? Masuk dengan dia. kalau yang tak beli mesti mak tak Imam beli. punya, ni Ara punya. Kan ni? Apa? Kalau yang tak beli mesti mak tak beli. Ya, sebab akak rasa nak akak rasa akak akan ambil satu. Bruh. XL ke L? Adik kan adik makin kurus bukan makin kurus. Ha, XL lah. XL. Kau kata nak kurus. Yelah. This is my outfit, my outfit.
Kau menjauh. Kau ni lah. Kalau nak Tak, buat ni apa-apa last mesti kena pegang semua pegang semua. Tengok perbezaan. Okay. L. Ni XL. L lah. Sebab XL lah. Kau ni nak sangat kecil. Badan kau besar. Macam Masa tak beza weh. Nampak lah. Bruh. Ni baggy sikit kan. Arah nak baggy ke kecil? Dia macam panjang. XL ni macam Mana ada. Dia lebar. apa? XL. Orang dah cakap XL. Oh, ada hoodie kat belakang dia? Sini buat. Kau tak mau beli kau? Tidak mau. Kau ada kata tak cakap masih sabar. Kau tak mau beli kau? Flashback. Kau tak mau beli kau? Tidak mau. Tak. Aku dengar dia cakap tak nak. Tak mau beli ke? Macam tu je. Kejut aku. Tak sebab kata kau orang sabar saja cakap masih sabar. Sabar. Gila tak tengok tadi lubak dia. Tak dengar. Selesa ni tak pernah ada longkang. Kalau nak pakai dia kembang kan nanti. Kat depan dia. Ngantuknya tunggu. Nama betul dia. Sekejap kata sebelah besar, sekejap kata kecil sangat. Ini jangan pakai pendek. Azan kan baru okey mah. Ambil ni lah. Kena ada satu pakai. Nanti apa? Satu kaki dia besar, satu kaki dia kecil. Okey, baru okey. Okey. Akhirnya sudah selesai. Aduh dia ni. Aduh. Nak letak bawah pula. Bruh. Lagi? Sampai butuh. Ya nanti. Ya pantai. Cantik dah. Lucu banget dah. Cantiknya dia nak gambar macam tu kat weh. Alah hai. Lah ni sama lah kan macam. Hai korang, jom sama Mai unboxing hadiah-hadiah daripada adik-adik Mai. By the way, diorang kat sebelah Mai je, so diorang nak tengok reaction Mai unboxing. So ni banyak gila adik-adik Mai bagi. Ya Allah, ni tak payah orang bagi dah. Diorang dah bagi banyak gila. Siapa nak buka? First Mai nak buka mana dulu Dan ni from adik kedua Mai, nama dia Natasha. Kita unboxing ada receipt dia. Dia belikan Vinci tau. Ya Allah, cantik je. Smart actually Mai ikut yang ni. Dia beli tapi just excited sebab ni hadiah paling best. Sebab dia kasut lah. Mai suka gila. Sebab dia kata Mai patut beli kasut. So Mai beli kasut. Jom kita unboxing. Even dah tahu still excited tau sebab dia cantik. Mai jarang beli kasut macam ni. Biasa Mai beli heels tau. Tengok ni korang. Cantik ni. Korang tengok ni lawa gila. Sayang weh nak pakai 100 kat kaki. Dia nampak premium tau sebab ada jenama dia. Wah. Cantik gila. Thank you. Mwah. Ni dia kat tepi. Mwah. Comel.
Cantik. Love you. Thank you Syah belikan kakak. Kalau korang boleh tengok muka dia. Okay, jom kita unboxing hadiah ni. Tebal weh, apa benda berat ni. Actually, semua hadiah Mai tak tahu. Just hadiah daripada adik kedua Mai je. Weh, apa benda ni? Kalau biru. Kalau biru? Aku suka pink. Warna tau. Ada kad. Ada apa-apa ke dalam dia? Tak ada, tak ada. Ada kad. Ada kad. Ada yang tulis tak? Oh, tak ada. Tak ada apa-apa. Hey, I dah minta dia suruh paskan. Aduh, tak apalah. Janji akak tahunya Imam. Nak suruh buat title. Oh, you pun. Ada kat dalam, kat dalam. InsyaAllah. Cantiknya. Premium betul. Your present. Apa-apa weh. Sekejap, excited. Bismillahirrahmanirrahim. Aku baru nak beli banyak tudung. Imam. Banyak gila. Banyaknya tu lah warna Imam tahu akak. Akak serius nak beli tudung tu. Kenapa kau tahu apa yang akak nak? Serius nak beli tudung tu. Panjangnya Imam. Magic. Sebenarnya serius shawl tu shawl. Bawa lah. Boleh. Pandainya dia cari. Tengok ni semua warna yang Mai suka ada. Dia macam semua warna yang akan pakai tau. Okay, sebab kad dia orang tu tak tulis. Tak apa, kita dengar buah Halimah. Happy birthday. Ya, kita dengar. Happy birthday akak. Semoga akak banyak confident. Always semangat tulis lagi. Yang pada confident. Tadi akak nanti Imam. Harga dia 65-90%. Apa? 65. Ya Allah. Thank you Imam. Love you. Hadiah ketiga. Korang tengok ni. Macam budak 5 tahun. Hadiah. Kita buat hadiah ketiga. Dapat 3 hadiah. Ni apa? Roti ke? Comel gila. Ni korang comel gila. Adik Mai balik macam budak 5 tahun tapi tak apa comel. Bos yang kecil dulu lah. Satu, dua, tiga. Apa ni? Blind box kenapa? Happy birthday. Blind box happy birthday. Siapa? Oh, dia ada birthday dia. Tanya Angel. Ya. Wow. Kakak suka open blind box. Oh, iyalah. Dapat apa? Wow. Oh, baby. Katanya kat bikin tulis happy birthday. Ya Allah, comelnya adik aku bagi. Nak tengok. Dekat ini blind box juga. Ni packaging dia macam gula-gula. Blind box lagi ni. Happy birthday lagi. Kita bosnya dia kan dapat pink. Satu tu. Ini comel gila sih, comel. Sebab dia ada pink-pink so akak suka cepat sangat. Lepas tu dia tulis happy birthday. Paling besar dah, paling besar. Buka. Untuk tersayang. Dah 22, haha badan dah tua. Maksudnya special lah, ayat terharu ke apa. Rupanya dia kata pada muka. Buka macam tengok kan. Ada lagi. Dia bagi cup lah guys. Oh tapi ni pink. Tak lah, dia ada tangan. Comel. Dia pukul. Timbul tu comel gila. Tengok ni. Syarah. Tadi tahu yang paling besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengok ni korang effort gila siap. Pretty betul. Adik nombor 3 bagi. Tadi adik bernombor. Bernombor? Tadi nombor 8 sikit. Adik nombor 5 bagi. Adik last. So ni adik nombor 3 Mai bagi. Jadi kita unboxing. Adik kecil dulu kita unboxing. Second this. Apa benda ni? Tak nak boleh angkat dah. Tapi ni warna pink. Yes. Ni pula. Oh my god. Comel warna pink. Okay, next kita unboxing ni. Comel tau yang ni ada bag. Apa ni? Oh, ikat rambut. Comel gila ni satu set ni. Comelnya. Semua pink tak boleh dua apa-apa yang pink tu comel. Okay, next. Yang ni. Bentuk gula-gula.
Weh, kau tahu je yang ni Mai paling nak beli. Tengok banyak gila. Ya Allah, dia best. Next. Asyik dah pergi. Mana lagi besar? No, aku nak beli tu. Tapi aku nak beli. Sabar nak buat nanti bila Mai free. Mai mesti akan buat sebab dia warna pink. Jom buat sini. No! Aku nak beli lagi. Kenapa? Aku tengok Syamini makan. Aku rasa nak beli. Macam karipap dah. Last dah. Dia paling effort gila. Dia balik. Apa ni? Cantik lah. Cantik. Saya tengok tu cantik gila. Okay. Dah dah jom-jom. No, bagilah tak bagi tak bercakap. Ini semua hadiah birthday adik-adik Mai bagi. Tak best kalau adik-adik pada ramai. Macam duduk dalam tu juga.